Padang Ragut, seronok bila dimanja. Pengalaman baru dikongsi bersama, tenang dikelilingi berbagai warna. Semua ini dan banyak lagi yang anda akan perolehi hanya terdapat di Keluang Johor bersama Singgah di Agro. Ekonomi baru yang harus diteroka oleh golongan yang terlibat dalam industri tani. Justru Singgah di Agro akan membawa penonton menjelajah ke seluruh lokasi agro pelancongan yang terdapat di Semenanjung Malaysia untuk menikmati percutian yang lebih bermakna dan menyeronokkan di samping mendapat ilmu dan pengetahuan yang baru. Minggu ini Singgah di Agro akan ke UK Agro Farm yang terletak di Keluang Johor. Kita ada kalau Biriju, ada landak, ada burung unta, ada dusa, ada ayam kampung, ada itik, dan ada tanaman hidroponik sayur-sayur, dan ada buah-buahan seperti makisa, betik, kelapa pandang, dan durian pun baru tanam jaya 1,500 pokok. Itu Mausan King. Siapa sangka bandar kecil Keluang mempunyai lokasi agro yang menarik untuk dilawati. Walaupun bandar Keluang tidak begitu dikenali, tetapi stesen kereta api Keluang antara stesen kereta api popular di negara ini. Perjalanan dari Kuala Lumpur ke UK Farm Agro Resort yang terletak di Keluang Johor iaitu bersempadan dengan Air Hitam Johor sejauh 258 km. Ia mengambil masa berkenderaan lebih kurang 2 jam 52 minit melalui Lebuh Utara Selatan dan terus susul keluar ke Tol Air Hitam. Manakala dari Tol Air Hitam pula ke sini hanya 13.3 km sahaja dan mengambil masa perjalanan 24 minit. Saya Syahrir dari Pasir Gudang, Johor. Kami datang sempena cuti sekolah. Kami dulu kan kita yang kerajaan cuti sekolah seminggu. Jadi 2 hari cuti ke Keluang. Salah satu tempat yang kami pilih di UK Farm lah. Dapat tahu daripada kawan-kawan dan juga daripada internet lah. Saya memula anak saya yang nombor 3 ni dia ada buat lawatan kemari daripada prasekolah datang kemari. Itulah dia kata tempat ni bagus, banyak binatang, best dia kata. Kita pun jadi macam nak cuba nak pergi tengok juga lah tempatnya macam mana tu. Kita pun dah sampai ke sini, kita tengok pun okey lah, tempatnya okey lah, bagus lah, banyak binatang apa semua. Agro pelancongan ini terkenal sebagai ladang kambing dan biri-biri terbesar di Malaysia dengan kawasan 100 ekar termasuk Padang Ragut untuk 4,000 kambing dan 15 ekar kawasan tanaman buah markisa. Ladang ini merupakan peserta projek pertanian moden Keluang di bawah tajaan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia. Peralatan moden dan canggih digunakan sepenuhnya untuk operasi ladang ternakan abad ke-21. Keindahan semula jadi ladang ini umpama pemandangan di dalam kalender. Nama saya Albi. So saya tengok UK Farm ni di laman Sesawang dia orang. Harga pun berpatutan, so memang nak tinggal sini, nak bermalam sini kena tempat awal. Sebab ramai pengunjung datang sini walaupun cuti sekolah, hari sekolah and weekends. So tempat awal untuk bermalam di sini. Berbagai pakej lawatan disediakan untuk pengunjung mengikut bajet dan keperluan lawatan.
Jadi yang package ini adalah untuk melalui ladang kita, seperti berinteraksi dengan haiwan, dan juga boleh melalui mini zoo dan lavender garden kita juga. Jadi keseluruhan tour kami ialah 2 hingga 3 jam lah. 2-3 jam memang duduk di atas bas dan akan turun naik bas. Jadi setiap stesen kami ada 9 stesen. Jadi selain daripada tour bas tour kami juga agak ada menyediakan kereta kuda tour dengan menggunakan kereta kuda. Kereta kuda lebih kepada personal lah. Maksudnya dia tak campur dengan orang-orang lain yang walking juga.